Tak signal. Hey, assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Ace Anas di sini. So, hari ni kita bawa motor Modernas Z15 GT. Ringkasannya ZGT lah. ZGT guys. Inilah motor baru. Bukan tahun ni, tahun lepas dah. Sekarang dah 2026. Masa MotoGP dia launch, GP bulan November, tak silap, Oktober. Tapi masa MotoGP dia launch motor ni, layan corner dulu guys. So inilah dia 150 lah punya cc. Sikit apa sedikit sebanyak ada gambar motor ni. Dia asalnya lebih kurang dengan RSX Winner. Tak ada beza banyak sangat. Cuma dari segi feature dia aku suka lagi pada RSX Winner. RSX Winner dia tak guna full digital. Kalau yang macam ni dia guna full digital. Dia guna full digital. Dia ada hazard light, ada passing light, apa semua. Kill switch pun dia ada. Kalau macam RSX Winner memang basic sikit. So ini lagi better feature dia. So masa mula-mula launch hari tu tak dapat rasa lagi. Tapi masa mula-mula launch tu, first impression adalah dari segi dia punya design guys. Dia punya design menggunakan DNA Kawasaki Tsugomi. Dia punya leg echo belakang tu nampak lah Tsugomi. Mata depan arah Faima ke apa tak lupa lah nama ikan dia punya DNA. So memang nampak sporty sikit. Dia ada winglet ni, nice kan winglet. Motor ni dia hybrid guys. Kalau kunci dia, korang boleh guna manual. Kalau nak buka manual, korang buka je hitam tu. Kalau nak guna keyless pun boleh, tapi korang kena tekan dulu button baru boleh pulas. Kalau setengah keyless punya ni, korang just pulas je. Kalau ada apa, ada kunci berdekatan macam RSX Winner, kalau ada kunci berdekatan korang just boleh tekan dan terus pulas. Kalau ini korang kena tekan button kunci tu baru boleh korang pulas benda ni. Nampak macam ni dia. So laju motor ni laju. Tetap cantik. Laju sebab satu ringan. Dan kalau kau nak mencelah-celah ke nak memotong pun senang. Dia punya pick up pun ada. Macam memang biji macam RSX Winner rasa dia. Dia punya pulas throttle ni ringan sikit banding RSX ni macam keras sikit. Kau guna pulas boleh je pulas semua tak rasa macam keras. Ini macam ringan je, sikit je bagi dah boleh pulas dah. Kita nak pergi ke UM guys. So kalau UM selalunya aku guna dalam bawah nak santai apa.
boleh tukar time dengan voltage bateri je. So kat ni ada indikator bar minyak, indikator gear, odo, tak silap satu lagi trip lah. Trip A, trip B. So itu je yang ada kan ni. Tapi ni full digital lah. Kalau macam Reset Winner tak full digital. Ni lubang ni kena laju sikit. Bawa tak sakit. Kalau slow sakit situ. So inilah dia laluan motor Federal Highway guys. Sekarang baru pukul 10 pagi. So sejuk lagi. Cuaca nice. Cuma macam biasa lah kalau lalu luar tu jalan jam lah. Oh patutlah dah start jam sebab orang dah baru betul-betul official kerja. Hari Isnin itu tak ramai lagi. So hari ni dah Rabu. Semalam lah start jam dah. So semalam dah start ramai guys. So tangki minyak motor ni tak besar sangat pun. Silap 5 liter rasa. Semalam pelik lah. Macam cepat sangat habis minyak. Aku jauh sangat aku jalan semalam. So aku dah ambil motor ni dari semalam lagi. So dah dapat rasa lagi. Semua tak buat video. Just aku nak rasa dulu sebelum baru boleh nak cakap apa kelebihan dia, apa yang kekurangan dia. Untuk shifting gear lembut je. Tak silap aku Reset Winner kan, tak tahu dia punya gear ni ke atas sikit, macam lengur sikit. Kalau ini lembut ke bawah sikit. So posisi nice lah. Okay lah, tak lengur. Kacai bro, santai aja. Rasa kalau korang yang memiliki motor ni, aku rasa orang akan pandang lah. Sebab apa? Ekor belakang dia memang cantik lah. Jarang jumpa di atas jalan. Macam Z9 baru, jarang lah jumpa. Tapi dah banyak dah orang pakai. Dah ramai, dah banyak. Sorry, tata bahasa guys. Oi, ada slipper. Slipper siapa tu weh? Oh, layan. Oh, layan. Untuk tayar dia bagi macam nice untuk lalu hujan. Tapi kalau corner-corner, semalam bukan corner hujan tau. Hujan tu dah mesti, cuma jalan dah basah. Agak licin lah. Macam biasa lah tayar standard. Korang kena tukar lah. Yang kedua, bukan yang kedua lah, yang aku dapat rasa dia punya brake ngam. Brake dia memang kau tarik sikit je, dah dia macam brake ninja rasa. Cik, tapi ngam lah brake dia. Tak perlu tarik kuat. Satu sebab motor baru kan. Tak boleh nak puji lebih-lebih, cik. Tapi itulah, ibarat ni adalah first impression lah aku tentang motor ni. Layan sau corner-corner ni. Blind
guys. Terong di hadapan ditutup. Scam bro. Semuanya tak tutup pun depan ni. Oh, tipu. Oh. Satu lagi aku rasa motor ni entah, rasa macam ringan sangat. Ulas terus pergi. Rasa macam pisau tak tahan lasak. Tak sure lah. Tak sure. Kena orang yang daily user, owner yang daily user, guna harian. Cuba korang komen sikit. Sebab aku pakai ni sekejap je. Aduh, jalan federal memang sini ya guys. Berbumpy-bumpy guys. Tu dia, ni lah federal. Jam mat. Kau naik kereta. Aku pun tak suka nak menciluk-ciluk kan. Ni satu lagi ni jalan dia. Oh. Hari lalu dah tahu dah jalan ni macam mana. Punya bonggol apa semua. Nampak ni satu lagi ni kena slope ni. Oh, terarah ada roadblock. Jalan ni ada roadblock. Alhamdulillah dia ada roadblock. Macam dah lama tak ada roadblock sini. Mungkin nak ke mana, ke kanan ke ke? Signal ke? Oh, dia nak ke kanan ni, patut lah. Betul lah. Oh, ni satu ni. Jalan ni. Oi, boleh sakit pinggang weh lalu jalan federal ni. Itu datang test ride apa Suzuki, kereta Suzuki lah. Kak Long yang nak test ride tu, Jimny tu. Area sini lah. Dan Bugatti PJ pun kat sini. Bisa depan ni sikit. Oh, ada jambatan ni. Lewat pergi kerja. Nak lewat nak pergi kerja tu. Dah lewat nak pergi kerja tu. Depan ni. Ya, betul. Sini Bugatti PJ. Yang Suzuki. Urut sihat si comel gembira cik. Kita nak masuk kanan ni guys. Wah, hari ni kena slow. Tak ada. Kena tajam. Cik tak ada dah. Bagi laluan sebab kita bukan jalan utama. Dekat je UM ya, sama. Dekat je. Apa pasal kereta ini? Saya pun tidak tahu ini. Okay, masih lagi full minyak.
Boh, jahat siap. Boh. Jangan sedekat diorang. Oi. Kenapa ni emergency bus ni? Bonggol. Wah, sunyi. Korang tak masuk kelas lagi ke? 2026 dah ni guys. Inilah UM guys. Ni dah dia punya library, Central Library. Ada Zeus guys. Tak pernah masuk lagi Zeus sini. Ada apa je, cik. Sama je bini. Sak rokok kawasan. Cik. Boleh lah. Ini DTC, Dewan Tunku Kessler. Kalau Grab ke apa dia buat kat sini ya. Dewan besar dia. Bang lalu. Sebenarnya ni laluan basikal dia adalah laluan motor juga sebenarnya. Laluan basikal ni pun baru lagi. Tapi sian lah kereta. Sebab dia dah buat laluan basikal ni jadi sempit lah. Kereta sebenarnya tak nak. Bunyi exhaust dia. Bukan exhaust motor Honda ni. Motor kita lah. Macam motor cruiser. Apa? Tukar je exhaust lain. Kita market kan. So ini adalah dia dah sampai dah kat pengajian Islam